Saya Amirul Effendi, saya memainkan watak Bro Safwan. Mula I tak tahu pun macam mana look dia. Tapi selepas pergi buat wardrobe fitting, baru I tahu rupa Bro Safwan macam Jack Sparrow. Amirul Effendi dalam cerita ni dia pegang watak jahat, but at some point dia kena kelakar. And then Amirul plays it perfect. Nicely played the role. Hey, korang buat apa ni? Tony Yusof, dia orang tahu dia dekat luar seorang yang serius, tapi kita kenal dia kelakar. Dia memang kelakar dekat set. Hai, saya Michael Ang. Saya berlakon sebagai Fabian, seorang director dalam Martabat Misi Berdarah. Untuk membawa watak director Fabian ni taklah susah sebab kita sebagai seorang director dekat Malaysia lalui. Michael Ang, I tak pernah kerja dengan dia. Dia selalu deliver yang kita tak expect. Dia buat yang lagi best. Dia dekat set pun sangat-sangat kelakar. Anas adalah karakter dia, Tony. Tony is the AD on set. Sama lah macam AD kecoh on set bagi usually, right? Nama saya Mama Embong dan watak saya sebagai Elvina. Elvina ni seorang artis yang sangat famous. Dia diva, jadi rasa macam semua orang kena dengar cakap dia. Emma Maimbong, kita semua tahu dia seorang pelakon yang bagus. Kadang-kadang dia tak payah try pun. Dia sangat tahu how to put comedy at the right time. Nama saya Dibenji dan saya membawa watak Mark Henley. Saya tak pernah buat watak macam ni. But the thing is, I was very scared. Sebab watak saya ni, banyak-banyak benda yang boleh menjadi salah. So I had to make sure that was good. Steven sebagai Mak Hayam, Mak Henley, dia kena tukar jadi seorang lelaki yang lembut. As you know, Tibenji as a fighter man, kena tukar karakter sebagai Mak Andam, seorang jurusolek. Tibenji, you did it well.